Oh, kalau lah dapat bau tu busuk tu. Kalau dapat bau boleh agak memang busuk. Many months later. Bau jodoh dia bau macam ni. Bau jodoh, bau tak? Jodoh. Ini kan? Kau tengok aku tak minum air tau. Kau nak lagi? Kau nak lagi? Uish, bau keluar. Kau nak lagi? Tak apa, Kau nak lagi? tak apa. Aku lagi dekat ni. Oh, tak apa. Aku tak nak tengok benda kan pula muntah. Dah lah. Kau betul nak muntah lah. Aku tak nampak. Setiap pagi-pagi dia mengharmonikan dengan aku. Tolong aku penggeli. Sini. Kau nak aku penggeli mal. Tolong. Aku penggeli. Penggeli? Macam comel lah penggeli. Serabut hingga. Dah. An eternity later. Ini kentut panas sekarang ni. Sebab nak berak. Nak kata ni. Lari. Buat apa saya nak lari ni kan orang kata akan jadi sebahagian dari hidup saya juga. Saya tak cakap wangi, busuk memang busuk. Memang busuk. Memang busuk nak mam. Bau kentut lah. Bau kentut hangat ni best kan? Kita kena terima lah seadanya. Saya suka satu benda tentang Ikmal ni, dia suka korek hidung. Dia sangat-sangat suka korek hidung. Tunjuk sikit hasil you. Dia sangat-sangat suka korek hidung to the point yang saya rasa macam damn. Dia suka korek hidung. Saya rasa macam dia hebat. Saya rasa dia ghetto sangat. Saya rasa dia sangat-sangat hebat. Kadang-kadang dia banyak hasil dia. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang tu berpeta. Sebelum dia ganti tu berpeta. Bukan main luas. Tapi itulah yang saya sayang tentang Ikmal. InsyaAllah. Saya tahu sebenarnya kenapa dia nak korek hidung selalu tu, sebab bila dia buat macam ni, dia boleh buat macam ni kat saya. Jadi dia macam macam tu. Dia nak buat direct, dia malu. Saya faham perasaan dia. Jadi dia kena ada something yang leadkan ke. Jadi saya faham. Bila saya faham, saya terima benda tu.